Guys, hari ni saya datang ke Medan ke kampung isteri saya. Sekarang jam tunjuk 12.05 tengah hari di waktu tempatan di sini. Baru landed. So nak buat clearance immigration dulu. Okey, dah sampai, kita langsung ke imigrasi. Kena turun bawah ni. Akhirnya auto gate tak boleh pakai sini. Apa dia suruh daftar All Indonesia saya dah buat. Cuma ada benda dia suruh buat balik, visa apa entah, baru boleh guna. So kita pergi counter manual. Okey, tak ada masalah, semua dah lepas. Next, custom. Okey, kita ambil bag dulu. Lupa, sebelum custom ambil bag dulu. Ni Okey, bag sudah ambil. Okay, akhirnya selesai sudah selepas semua pemeriksaan immigration, custom. Okey, sekarang dah keluar dari stesen ke stesen pula. Dari terminal nak pergi stesen kereta api, pergi Kota Medan pula. Okey, so untuk orang Malaysia nak masuk ni jangan lupa daftar All Malaysia. All Malaysia pula. All Indonesia kat apps tu.